Grand Egyptian Museum adalah projek muzium yang terbesar di dunia. Dia ambil masa lebih daripada 20 tahun. Kos pula naik lebih daripada 1 bilion. Tapi kenapa projek macam ni, kos sebesar ini, ambil masa lama untuk siap dan hampir-hampir kena cancel? Nombor satu, daripada segi politikal lah. Satu isu politikal pentadbiran akan menggugat projek yang besar macam ni. Antara yang berlaku sepanjang pembinaan ni adalah pada tahun 2008 ada financial crisis. Lepas tu 2011 pula ada Arab Spring berlaku. Tak cukup, lepas tu COVID-19 pula pada tahun 2019. Perjalanan tu banyak terganggu. Kedua, dia punya nightmare dari segi logistik. Sebab apa? Mereka ada 100,000 artifak. Kesilapan dari segi pergerakan artifak tu boleh menyebabkan kerosakan. So, dia perlu ambil masa untuk pindahkan artifak. So, mesti tak mengalah. Dia panggil arkitek antarabangsa, Hannigan Peng daripada Ireland. Dia redesign balik supaya muzium menjadi landmark global. Alang-alang dah lambat bagi dia cantik, dah bagi puas hati. Dan pada tahun 2025, kita nampak rasmian di hadapan duta-duta dunia. Grand Egypt Museum berdiri 2 km daripada Giza. Koleksi lebih daripada 100,000 artifak, termasuk pameran penuh Tutankhamun pertama kali dalam sejarah. Projek yang dulunya jadi gelap masa depan, tak tahu bila siap, sekarang dah jadi kebanggaan Mesir.